Sedap diri sikit. Jangan hanya nak menumpang di pandan. Kerusi tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan. Saya dikongsikan dengan VTT tu daripada malam tadi. Tapi sengaja saya biarkan sampailah ke pagi ini supaya nak memberi peluang kepada tuan-tuan tengok dulu apa persembahan yang dilakukan oleh si Taufik ini. Inilah panglima-panglima ataupun tentera-tentera yang dimiliki oleh tim damai. Kadang-kadang kita pun pelik siapa yang meroyan ni. Kan? Siapa yang damai dan siapa yang berada dalam keadaan hiruk pikuk. Okey, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok kat sini tuan-tuan. Bila dia sebut sebagai konon-kononnya YB Rafizi menumpang di pandan, kita kena tengok sejarah. Pada tahun 2004 hingga 2008, kerusi pandan itu dipegang oleh Ong Tiket. 2008 hingga 2013 masih lagi Ong Tiket. Ong Tiket ni siapa tuan-tuan? Panglima MCA. Dia bukan cikai-cikai macam Harun. Bukan. Dan apa berlaku tuan-tuan? Kerusi itu dirampas pada tahun 2013. 2013 dirampas oleh YB Rafizi. Dan kecemerlangan itu disambung pula pada terms 2015 hingga 2018. Jadi dekat mana yang menumpangnya tuan-tuan? Dia merampas kerusi itu daripada orang kuat MCA. Dan kita tengok pada tahun 2018 hingga 2022 Kak Wan masuk. Kak Wan masuk maknanya Kak Wan masuk setelah kerusi itu secure dan menjadi kerusi selamat untuk PH pada masa itu. Dan kita tengok pada tahun 2022 dan sampai sekarang kerusi itu diambil balik oleh YB Rafizi. Ini fakta tuan-tuan, ini fakta. Sebab itu bila kita kata kalau kita nak sebut, kalau kita nak melontarkan sesuatu perkataan, kenalah ada fakta dia. Sebab kau dah gunakan perkataan menumpang Taufik, agak-agak siapa yang menumpang dekat kerusi tu pada masa kalau ikut sejarah ni? Siapa yang menumpang siapa sekarang? Baik, kita tengok pula sejarah di Permatang Pauh tuan-tuan. Sejarah Permatang Tapau, kita menyaksikan kalau kita tengok sejarah pada tahun 1974 sehinggalah tahun 1982. 1974 sehingga 1982 ada dua term di situ dimiliki oleh BN dan juga PAS. Kemudian pada tahun 1982 sehinggalah pada tahun 1998 dipegang oleh BN. BN ni siapa tuan-tuan? BN UMNO ni siapa? Siapa wakil rakyat dia? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim daripada tahun 1982 sampailah tahun 1998. Anwar Ibrahim secure kerusi itu. Kemudian pada tahun 98, 99 kosong kerusi itu. Kemudian bila diambil balik kerusi itu daripada tangan daripada tangan pengosongan itu, menyaksikan pada tahun 1999, 2004 diambil balik oleh Kak Wan pada ketika itu. Kemudian disambung pada 2004 sehingga 2008. 2008 sambung sampai 2015. 2008-2015 ni Anwar Ibrahim. Dan disambung pula 2015 sampai 2018 Kak Wan. Maknanya daripada tahun 1974, 1974 orang lain. BN itu 1978, 1974 sampai 1974. 1978. 1978, 1982 PAS. Dan daripada 1982 sehinggalah pada tahun 2002. Maknanya dia didominasi oleh Anwar Ibrahim, Kak Wan dan juga Nurul Izzah pada masa itu. Sehingga sampai 2002. Kita tengok kalau nak cakap dalam konteks yang menumpang tadi, kita nak kata dekat sini Taufik, yang menumpang itu adalah Nurul Izzah. Dia menumpang atas kerusi selamat yang dah dipegang beberapa penggal. Bukan setahun dua tuan-tuan. Bertahun-tahun. Kalau saya boleh sebut di sini, daripada PRU ke-6 sampailah
sampailah pada PRU yang ke-14. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak tuan? So siapa yang tumpang siapa ni, Taufik? Siapa yang tumpang siapa ni, Taufik? Kan? So inilah kadang-kadang bila kita tengok balik, kalau kau nak mengemukakan hujah. Tuan-tuan, zaman sekarang ni dia ada dua. Dia ada kosmetik dan dia ada substantif hujah. Orang akan melihat kepada kedua-duanya. Tetapi di antara kosmetik dan substantif hujah, orang akan melihat kepada substantif hujah. Contoh macam saya lah tuan-tuan. Pagi ni tuan-tuan tengok dengan rambut saya yang serabai, dengan rambut baju saya yang koyak ni kan, compang camping ni kan. Ini adalah kosmetik tuan-tuan. Kan? Di hujung-hujungnya tuan-tuan akan melihat apakah isi yang saya hendak sampaikan. Ini cerita dia tuan-tuan. Taufik, kau ada kosmetik tu. Dengan kopi, dengan topi yang dapat menutup kepala kau kan. Dengan baju, dengan suara yang berdegar-degar. Tapi Taufik, untuk kosmetik itu, aku bagi kau 5 markah. Tetapi malangnya dari sudut hujah kau ni kosong. Kau faham tak kosong? Siapa yang menumpang siapa sekali? Cuma tuan-tuan mungkin lihat kepada kosmetik saya pada pagi ni mungkin out. Apa benda Faizal Rahman ni pakai baju koyak-koyak. Kan? Dengan rambut tak berminyak. Dia begini tuan-tuan. Bila saya tengok video tu dan saya dengar, saya rasa macam tak berbaloi untuk aku pakai baju perang. Kalau beginilah gayanya tentera yang dihantar oleh damai untuk turun ke medan perang. Membazir minyak rambut tuan-tuan. Faham tak? Kan? Jadi tak timbul soal dia menumpang ataupun dia berani untuk berlawan bertempur di tempat yang lain. Tak timbul. Sebab apa? Sebab dia telah membuktikan di Pandan itu dia merampas daripada kerusi orang kuat MCA. Ini dia tuan-tuan. Kita kena tengok track record. Siapa yang menumpang siapa. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau persembahan saya pada pagi ini, kosmetik saya membuat mengganggu perhatian tuan-tuan. Ini adalah distraction untuk saya sampaikan kepada Taufik. Kosmetik itu penting, substantif hujah pun penting, kedua-duanya penting. Namun pada tahun 2025 ini, substantif itu akan mengalahkan kosmetik engkau. Pada kebiasaannya, ini rare lah tuan-tuan. Saya tampil dengan kosmetik kait baju yang koyak ini khas untuk Taufik. Jadi sebelum kau nak membantai orang, buatlah research sikit. Itu saja tuan-tuan komen daripada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi.